sepanjang aku mancing, ni first time aku beli udang hidup 5 kilo. Trip ni aku pergi dengan kawan-kawan aku dari zaman sekolah lagi. Kalau nak ikut seniority, aku mancing bulan 11 tahun lepas, mereka mancing bulan 12 tahun lepas. Dah banyak kali dah mereka ajak aku mancing dengan bot. Nak tahu mereka muda-muda macam mana? Memandangkan dalam arena memancing ni aku yang paling senior, mestilah aku kena dapat ikan dulu. Kalau tak, kalah lah aku. Bila dah shock mancing first half, udang pula habis tak cukup. Masa ni kami dah prepare buat Apollo nak cari ikan. Nasib baiklah ada kawan tekong kat tengah-tengah laut tu. Boleh juga kami found. Kalau tak, memang menung lah balik tengah hari. Lepas second half baru kami sambung mancing. Jangan dekat-dekat. Oh, jaga. Bila mereka dah rasa steam naik bot, macam dah tak mau menebing dah lepas ni. Belum sempat habis trip hari tu, mereka dah tanya trip baru. Mereka ni betul-betul dah lupa daratan lah. Yang penting apa syok mengai je. Aku namakan komplotan ni Karau Division.